mention ini your first film. Selepas berapa tahun dalam industri dan orang dapat komedi? Saya dah dapat filem hari tu tahun 2020 2023 kan 24 yang Jemputan Kena Rangka tu. Tapi bukan watak besar lah, watak kecil je. Tapi saya dalam industri dah 7 tahun. Ini adalah first filem Wafa sebagai sebagai heroine. So keterujaan tu macam mana bila pertama kali dapat berlakon filem? Saya memang terkejut waktu tu. Saya macam serius lah. Saya tanya director, betul ke bang? Betul ke ni? Betul dia cakap, ya betul. Sebab satu Wafa orang Penang, satu memang Wafa Rina. Macam tu lah dia senaraikan antara-antaranya kenapa dia pilih saya. Maksudnya selepas yang apa Jemputan Kena Rangka tu, sebelum tu atau selepas tu memang tak ada? Belum ada lagi. Tapi macam Wafa lebih prefer drama. So kalau tak dapat filem pun tak apa kan. Orang punya filem kita pergi tengok, kita pergi support. Tapi untuk Wafa tak pernah expect yang aku nak target filem juga tahun ni. Satu pun jadi lah. Tak pernah target. Pada pendek ni macam setahun dua ni nampak masih kurang sikit dia pergerakan karier tu. Macam mana? Memang sengaja pilih untuk setahun ni kamu? Oh tak, saya syuting tapi saya tak bagi tahu dekat rakyat. Saya tak upload status ke, saya tak upload saya punya orang kata kita punya harian punya story macam okay hari ni saya syuting ini, tak ada, saya tak buat macam tu. Untuk setahun dua ni memang saya bukan saya kurangkan, memang saya tak nak. Mereka dah habis shoot, katalah saya shoot episod panjang kan, dah habis shoot tu baru saya post okay it's a wrap for benda-benda macam tu. Saya memang tak buat style macam tu je sekarang. Kenapa memilih untuk kurangkan posting? Posting. Sebab sendiri rasa nak buat kot. Sebab bagi saya promotion adalah bila kita dah habis shoot akan ada promotion. So saya akan guna masa tu lah. Bila dah habis shoot, bila dah ada video-video teaser promo, baru saya akan buat. Tapi bukan ke macam producer kan, dia akan memilih pelakon tu dari segi keaktifan dia dekat social media, berapa ramai follower dia dekat social media. So bila awak macam tu tak berubah? Tak adalah, bukanlah kata saya tak buat langsung kan. Kalau kata shoot 3 bulan, takkanlah 3 bulan tu saya hold kan. At least ada macam sekali tu saya akan post juga. Tak adalah saya kosongkan langsung kan. Cuma bila dah habis tu memang banyaklah gambar saya akan post, saya akan beritahu orang. Ini filem pertama yang bergenre komedi ke? Yang Wafa pernah? Dia genre dia ni ada banyak. Dia ada genre komedi, love, fight. Macam aku cakap tadi, dia ada pelbagai dalam tu. So dia banyak genre dia dalam tu. Yang kalau untuk Wafa punya side, Wafa pun ada scene yang emotional, yang komedi, yang love. Bila masa set, insyaAllah hujung bulan ni Berlakon kat Penang lah. semua dekat Penang. Jom lah, jom. Pressure tak? Selalunya filem-filem yang macam Penang ni kan, orang Penang akan expect macam kena natural, senatural yang mungkin, kena ikut macam mana lifestyle kat sana tu semua kan. Taklah, kalau kita nak buat jadi filem ni, contohlah dari segi dialog kan, kita selalu cakap tandas, tapi kami orang Penang pancuk. So kami tak boleh sebut perkataan-perkataan yang sangat dalam. Itu yang tak adalah nak pressure sangat pun. Mungkin untuk pelakon yang bukan orang utara, dia akan rasa tekanan sikit lah. Tapi kami akan sarankan untuk just pakai bahasa buku. Bahasa buku yang memang baca, macam tu lah, bukan baca kan. So ya senang je, tak ada bahasa Melayu betul. Pengarah tak request apa-apa persediaan sebelum masuk set? Macam physical appearance, apa-apa ke? Untuk Wafa rambut je lah. Rambut panjangkan dia. Selepas 7 hari mencintai Cintai ibu. Okay, orang nampak awak kat situ drama, tapi selepas tu macam kewujudan Wafa, especially dekat cerita yang macam yang menjadi trending tu macam dah kurang. So awak rasa memang susah tak nak dapat lagi hype seperti itu? Wafa rasa susah tak dah 7 tahun ni kan? Okay, even sampai sekarang pun orang masih panggil lagi Nurul Ain.
untuk Wafa nak build balik benda tu ataupun nak dapatkan balik watak macam tu, Wafa dah dapat dah banyak watak. Selepas tu pun ada jenis yang perampas tu pun dah dapat dah. Cuma dia tak pergi macam Nurul Ain. Tapi untuk Wafa tak kisah pun apa, sebab bila Wafa sebagai Nurul Ain pun itu adalah satu benda yang sangat mengejut, sangat yang tiba-tiba suddenly macam okay, Wafa dah naik desk tu dari Nurul Ain kan. Tapi Alhamdulillah lah maintain lah benda tu sampai sekarang. Adakah Wafa memandang yang berjaya sebagai Wafa dalam dunia melangkah? Untuk Wafa, okay, untuk Wafa tak rasa benda ni menurun ke meningkat ke apa. Wafa just maintain sebab orang kata sometimes bila kita ke atas kita akan ada kat bawah kan. Tapi untuk Wafa nak balancekan je. Sebab Wafa pun akan maybe akan ada bisnes. Ya, Wafa tak boleh nak bagi tahu lagi lah bisnes apa kan. Bisnes tu memang bagi Wafa bila dah ada, mungkin bahagian lakonan Wafa akan reducekan. Itu persediaan mungkin nak berhenti lakon ke atau nak menjaga kerja lakon ke, settle down kahwin ke bukan. Wafa takkan berhenti berlakon. Biar kalau kata dah sebulan tu at least satu job kena ada juga untuk Wafa lah. Bukan dia untuk apa, untuk Wafa nak mungkin kita nak maintainkan nama tu. Kahwin tu belum lagi, cincin pun kat sini. Dah mungkin rahsia. Tak ada lah, tak kahwin lagi, tak tahu lagi bila nak kahwin. Mesti tak ada yang mendekati yang DM. Ada tu ada, tapi yang kalau nak bagi tahu kahwin tu tak tahu lah. Memang tak ada lagi. Kalau aku mesti Wafa akan bagi tahu. Apa isu Wafa dengan klinik yang dekat Melbourne tu dah settle? Oh tak, dia tak bayar pun. Masih tak bayar lagi? Tak bayar pun. Tapi dia ada reach out untuk settlekan tepi ke? Tak ada. Ini dah 2 setahun jugalah senyap Ya, maksudnya. dah setahun. Betul. Tapi Wafa tak ada nak marah ke apa. Marah pun buat apa? Kan? Duit kita tak halal je lah. Itu je lah apa boleh cakap. Wafa kalau boleh tahu macam anggaran yang sepatutnya dibayar RM10,000 lah. RM10,000. Isu kenaan dengan Wafa pernah jatuh. Jatuh dekat shooting tu kat kemarin tersebut. Aku tak kongsikan sikit update terbaru. Assalamualaikum. Balik kepada apa yang insiden tu. Yang Saman kan. okay, Wafa dah keluarkan surat 3 kali masa tu. And then tiba-tiba company tu hilang. Lawyer dah pergi check and then office dah kosong. Lepas tu director pun dah hilang. Semua dah hilang. Majlis juga merakamkan Tak ada buat apa. terima kasih Tak ada buat kepada apa. penaja-penaja kita. Tapi director tu seorang dalam industri juga kata kalau berada dekat tak terjumpa ke apa ke. Rasanya dia dah hilang terus dah. Dia memang tak ada dah tu. Tak ada dah. Macam lawyer to lawyer ke kan? Dia Sorry? macam lawyer Wafa dengan lawyer dia ke? Ya, lawyer Wafa pun dah interact dengan lawyer dia orang sendiri. Tapi benda ni bila end up lawyer sana yang tak diri. So benda ni habis kat situ. Tapi yang macam Cross Hospital semua dia producer tanggung tak ke ataupun Separuh je. So berapa yang you tanggung sebenarnya? Saya waktu tu bayar berapa? 8,000 lebih. 8,000 lebih saya keluar duit saya lah. Ya, selebihnya last payment saya pun tak dapat sampai sekarang. Berapa tu agak? RM10,000. Dan kawasan pengemaran di sekitar pulau Dia Wafa ini. sendiri ada tak mengharapkan dia orang untuk datang minta maaf? Tak payahlah, tak payah jumpa lah, tak nak tengok muka dah kalau boleh. Sebab alah industri ni kecil je kan. Kalau jumpa balik pun kau akan buat benda tu macam tak nampak je. So you reda lah. Tak reda, tak maafkan, tak halal pun. Macam mana nak cakap tak reda? Yelah Kan? kan. Orang buat kita kan. Kita penat tau. Kita dah sakit super tally. Belum tak boleh tayang. Tak boleh tayang sebab satu tak habis. Sampai sekarang Wafa boleh BO masih ada.
PO yang Wafa sepatutnya buat bagi kan. Sebab korang tak bayar last payment, aku tak boleh bagi. Kan? So bila apa? Majlis ingin PO tak menyebut bagi. pengarah filem, Hai, shit. penerbit filem, Sorry. Cakap je nama cakap je. Last payment tak bagi, so Wafa tak boleh nak bagi Wafa punya voice over. Dan benda tu akan tergantung. Dan kalau dia keluarkan cerita tu pun akan jadi salah sebab Wafa dah keluarkan surat saman. Wafa tak terima hutan. Tak tahulah hutan kan ancaman macam nak ban nama awak. Ada tak pernah dengar? Oh, tak ada. Tak sampai tahap tu lah. Mungkin orang cakap belakang, saya tak tahu. Yang cakap depan, alhamdulillah tak ada.